sarapan kita di mie udang warisan Walas petang. Sini kalau tak pergi ke mie Selamat menjamu selera. Assalamualaikum, mari kita sarapan. Selamat pagi. Sarapan kita di mie udang warisan Walas petang. Sini kalau tak pergi ke mie udang ni, sampai Taiping ni, tak singgah ke Walas petang, rugi ya. Mie udang warisan memang padu rasa. Macam ni lah. Yang sana tu kuih tiaw udang. Yang ni mie udang. Yang ni udang goreng asing. Berkuah juga, tapi dia hanya udang sahaja. Allah, ada misainya. Terikut dia. Lepas ni nak kopek udang ni guna tangan. Untuk sementara ni kita habiskan dulu ini kuih tiaw. Nanti baru kita ini. Dia panas-panas sebab dia masak dulu. Best. Sedap ya. Siapa-siapa yang bukan dari Taiping, kalau nak jalan ke Taiping, cuba usahakan singgah di mie udang warisan di Walas petang. Dia buka daripada 8.30 sampai ke pukul 2 petang, 8.30 pagi hingga 2 petang sahaja. Jalan dia kat mana? Boleh Google. Cari dekat Maps. Mie udang warisan Walas petang. Tadi tunjuk rate harga dia. Rate harga tu. Air, mie, dekat sini bihun tak ada. Kalau nak tu kalau tak suka mie boleh tukar dengan kuih tiaw. Ramai. Licin kosong. Licin. Tinggal yang ini aja. Tinggal itu aja. Ini tempat buang sampah. Tinggal berapa ekor udang aja. Mandukan anak dara ni. Memang sedap lah, padu lah. Yang ni tadi udang goreng asing, dia bagi kuah dia pekat. Yang ni tadi yang di Bandung tu, tinggal berapa ekor tu udang. Ya, mie udang. Udang banyak sangat, melimpah. Dah nak habis. Kita tutup dulu video kita. Terima kasih dah ikut, dah tengok. Jangan lupa nanti kalau dah pergi Taiping, singgahlah Walas petang ya. Especially mie udang warisan. Biar sama-sama kita menikmati macam mana kesedapannya. Sedap. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Gitulah Kak.
selera mama pun jadinya rasa selera anakku makan. Papa pun cakap macam tu.